Assalamualaikum sahabat semua. Apa khabar? Mudah-mudahan sihat semua ya. Kita berjumpa lagi di channel Masakan Nariana. Saya nak kongsikan resipi situ je. Resipi masak kari ikan kepala merah ya. Saya guna kari babah ya. Ni babahannya untuk kita tumis. Bawang merah saya dah syairi. Yang tu blender, bawang besar, bawang putih, halia. Masukkan herba sikit, daun kari, santan. Ni babahannya, nak blender atau tumbuk boleh ya. Ikan ni ikan kepala merah 2 ketul. Saya guna repah kari babas pedas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tumis bawang hiri dulu ya. Masukkan daun kari. Ni sekarang masuk yang bahan blender tadi ya. Ni masukkan halba ya. Ini kita masuk lepas kari ya. Dalam 3 sudu lepas kari. 3 sudu setengah. Kari ni pedas. Tekan air sikit ya. Saya masukkan santan pekat dulu ya. Masukkan santan pekat dulu ke kacang ni. Kita tumis dia lah. Guna santan pekat dulu ni. Jadi dia pecah minyak. Lepas tu kita baru masuk santan cair ya. Ya, ni santan pekat ni dah pecah minyak. Kita masukkan satu cair ya. Okey, ni kita boleh masuk ni ya, air asam jawa. Gula Melaka ya. Kita masuk sayur dulu ya. Sayur ikan ni. Ni. Bende, sayur bende. Okey, kita boleh masuk ikan ya.
Saya dah lembut dia. Pada ikan dua je. Pada ikan. Ni. Tomato. Ada. Alhamdulillah dah siap ya rasipi suka je. Rasipi masak kari kepala ikan merah. Rasipi senang dan mudah je. Assalamualaikum semua sahabat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen di channel Masakan Nariana. Okey, kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih semua. Assalamualaikum.